Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma aghnina bil ilmi wa zayyinna bil hilmi wa akrimna bit taqwa wa jammilna bil afiyati ya arhamar rahimin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi yassir wa la tu'assir wa tammim bil khair wa bika nasta'in wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Alhamdulillah, yang saya hormati Tuan Imam Bilal Barisan AJK Surau Jumaat Darul Huda dan juga tuan-tuan perempuan muslimin muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita berada di akhir tahun, iaitu bulan Zulhijjah, dan kita akan memasuki tahun baru dipanggil bulan Muharram pada hari Rabu iaitu malam Khamis. Kita akan memasuki tahun baru dan kita sematkan azam baru. Kejayaan seseorang bukan banyaknya azam yang dia azamkan, tetapi yang terbaik adalah sekadar sejauh mana istiqamah ataupun usaha terhadap azam yang dia telah sematkan. Kita pada pagi ini insya-Allah kita akan bincang mengenai beberapa perkara yang makruh dalam solat berjemaah. Di antaranya kita akan sebutkan empat mazhab di sini mengenai solat qada di belakang solat ada, solat tunai, ataupun solat tunai di belakang solat ada. Maksudnya imam solat fardu, makmum solat sunat, ataupun makmum solat fardu, imam solat sunat, ataupun imam semayang qada, makmum semayang tunai, ataupun sebaliknya. Kalau kita lihat di sini, pandangan pertama yang dilontarkan oleh ulama mazhab Hanafi, dia menyatakan makmum ini dia kena niat memasuki solat dengan niat sama seperti solat imam. Dia tak boleh berlainan, sebab solat imam ini mengandungi bagi solat makmum. Solat imam adalah apa yang terkandung dalam solat makmum. Dia tak boleh berbeza. Maka ulama dalam mazhab Hanafi menyatakan solat fardu, orang yang semayang fardu tidak boleh menjadi makmum kepada imam yang solat sunat. Tak boleh menjadikan imam yang solat sunat sebagai imam dia. Maknanya imam semayang sunat, makmum semayang fardu. Tidak dibenarkan dalam mazhab Hanafi, sebab dia menyatakan sifat fardu itu tidak ada pada imam. Imam semayang sunat sedangkan makmum fardu. Jadi kefarduan itu tidak ada pada imam. Macam mana makmum mengikut imam? Maknanya makmum semayang fardu yang tidak ada kekuatan atau tidak ada apa-apa asas bagi solat imam, tak ada kena-mengena dengan imam. Dan tidak juga orang yang semayang fardu di belakang orang yang semayang fardu yang lain, tidak dibenarkan dalam mazhab Hanafi lah. Sebab apa? Sebab dia menyatakan al-iqtida, mengikut imam menjadi makmum ini, dia kenalah berkongsi ataupun sama. Dipanggil syirkatan wa muwafaqatan, kena sama, kena ada perkongsian dalam sembahyang itu. Maka tidak dapat tidak, sebab sembahyang kena sama, fi'lan, perbuatan sembahyang kena sama, wasfan, sifat sembahyang kena sama, semua kena sama. Kalau salah satu berbeza maka tak sah dalam mazhab Hanafi. Dan orang yang semayang sunat dalam mazhab Hanafi menyatakan orang yang semayang sunat boleh menjadikan imam ini sebagai imam yang semayang fardu sebagai imam dia, kerana mereka berpandangan semayang sunat ini lemah, manakala semayang fardu ni kuat. Sebab semayang kuat boleh untuk memikul semayang yang lemah. Dalam mazhab Hanafi menyatakan harus, melainkan dalam banyak-banyak solat
dalam mazhab Hanafi menyatakan solat tarawih tak dibenarkan mengikut pandangan yang sahih di sisi mereka. Sebab apa? Solat tarawih tak boleh, walaupun solat tarawih itu sunat, tak boleh berimamkan dengan imam yang sembahyang fardu. Dalam mazhab dia lah. Sebab apa? Kerana dia ada dipanggil sunat dalam bentuk yang tertentu, dalam bentuk yang dikhususkan. Maka bila dalam bentuk yang dikhususkan, maka diraikan pelaksanaan solat sunat tarawih ini juga terkeluar daripada solat sunat biasa. Itu dalam mazhab Hanafi. Macam kita lah, dalam mazhab Syafi'i kita kata sembahyang mana-mana sembahyang fardu kita nak qada ataupun sembahyang sunat pun kita nak qada, maka kita akan lihat waktu yang kita laksanakan tersebut. Contoh sembahyang fardu lah, saya bagi contoh yang mudah. Sembahyang fardu, kita qada sembahyang subuh tapi dilaksanakan pada waktu zuhur, maka disunatkan baca perlahan, kerana meraikan waktu itu lebih utama berbanding meraikan sembahyang tu. Sembahyang subuh baca kuat, tapi dibuat pada waktu zuhur, baca perlahan. Sembahyang zuhur baca perlahan, tapi diqada atau dilaksanakan qada tersebut pada waktu maghrib, baca kuat walaupun sembahyang zuhur. Berbeza itu secara umumnya, tapi berbeza dengan satu sembahyang. Bila kita qada, tak kira malam ke siang ke, baca kuat, iaitu dipanggil sebagai solat sunat hari raya. Solat sunat hari raya, tak kira hari raya Aidilfitri, hari raya Aidil Adha, bila seseorang terlepas, maka disunatkan qada. Maka qada tu disunatkan baca kuat. Sepatutnya sembahyang siang hari tak baca kuat, melainkan beberapa sembahyang yang baca kuat. Contoh sembahyang Jumaat siang hari baca kuat, sembahyang hari raya baca kuat, dan kebanyakan sembahyang-sembahyang lain siang hari semua baca perlahan. Gerhana matahari siang hari perlahan, zuhur asar semua perlahan, solat duha semua perlahan. Dalam qada sembahyang hari raya sahaja, dalam sembahyang hari raya saja disunatkan kuat, tak kira siang ataupun malam. Itu saja. Yang lain bergantung kepada waktu. Siangnya perlahan, malamnya kuat. Walaupun sembahyang fardu tersebut adalah sembahyang yang disunatkan perlahan, sembahyang zuhur ke asar, tapi dilaksanakan pada waktu yang baca kuat, maka disunatkan baca kuat. Macam mana garis panduan nak menyatakan solat ini boleh qada tak boleh qada? Setiap sembahyang yang ada waktu boleh qada. Itu cara, itu adalah pemahaman yang paling mudah lah. Macam mana sembahyang berwaktu tak berwaktu? Sembahyang duha ada waktu dia, ada waktu mula, ada waktu akhir. Walaupun dia sembahyang sunat, tertinggal boleh qada. Tapi selalu kita memang tak qada lah, sebab tunggu esok je duha. Kalau hari ni terlepas, esok masih ada. Kalau esok terlepas, lusa masih ada. Begitulah. Kita akan tengok yang hari-hari yang akan datang, esok ada lagi, esok ada lagi. Tapi sebenarnya disunatkan qada kalau kita tertinggal. Ini selalunya bagi orang istiqamah lah, orang yang konsisten dalam melaksanakan solat sunat. Tapi kalau tak konsisten pun boleh dia qada. Mungkin time tu dia rajin, dia tak pernah duha pun, mungkin seminggu sekali dua je. Cuma seminggu sekali dua yang dia laksanakan tu dia tak buat, jadi dia nak qada, boleh qada, tak jadi masalah. Apa-apa sembahyang yang berwaktu, sembahyang tertinggal boleh qada. Sembahyang sunat hari raya ada waktu dia, terbit matahari ataupun naik satu galah, satu tombak matahari, maka boleh sembahyang hari raya, disunatkan sembahyang hari raya. Itu waktu mula. Sampai bila? Sampailah matahari tegak lah. Matahari tegak ni dekat nak masuk zuhur lah, lagi 2 minit nak zuhur, habislah waktu sembahyang hari raya. Bila dah masuk zuhur, tak ada sembahyang hari raya dah, nak buat lepas zuhur boleh qada. Tapi kalau qada ni sembahyang seorang lah selalunya, dan kita tak buat khutbah lah. Khutbah hari raya tak ada. Dan kita tak pernah dengar lah orang masjid ataupun surau yang mana tak tertinggal solat hari raya, dia qada solat hari raya kemudian baca khutbah.
Sebab solat hari raya ni kalau tertinggal, kita qada seorang kita lah. Berbeza sembahyang Jumaat tak boleh qada seorang. Sebab sembahyang Jumaat ni memang syarat dia kena 40 orang. Kemudian kalau tinggal tak payah qada lah, sembahyang Zuhur je lah. Jumaat tertinggal dia Zuhur je. Dia tak sembahyang Zuhur, kalau habis Zuhur qada Zuhur lah. Dia tak ada qada Jumaat. Itu beza dia. Sembahyang Jumaat boleh dijamakkan, jamak ni maksudnya himpunkan lah. Dia tak boleh qasar dah, sebab dia memang dah qasar. Qasar ni maknanya pendek. Bila pendek, sembahyang Jumaat tu memang 2 rakaat dah. Jadi tak perlu nak qasarkan lagi. Kalau dah 2 rakaat tu pendek sembahyang Jumaat, macam mana kita nak pendekkan lagi? Memang 2 rakaat je. Jamak boleh. Jamak ni maksudnya dia sembahyang Jumaat, imam beri salam sembahyang Jumaat, dia bangun tambah lagi 2 rakaat sembahyang fardu asar. Itu boleh lah. Itu panggil jamak. Qasar pendek memang tak boleh pendek dah. Sebab Jumaat tu memang dah pendek, dah 2 rakaat. Dan dalam mazhab Hanafi juga menyatakan boleh kalau orang yang sembahyang sunat, dia sembahyang sunat berimamkan dengan orang yang sembahyang sunat. Sama juga seseorang ni dia bernazar solat sunat. Seorang ni dia bernazar juga solat sunat, tapi nazar lain-lain. Sembahyang berjemaah boleh. Dalam mazhab Hanafi perkara tersebut boleh, walaupun kita lihat tadi kata syarat dia kena syirkatan wa muwafaqatan, kena sama, kemudian kena sababan wa fi'lan wa wasfan, sifat sembahyang sama, perbuatan sebab. Tapi ini dah lain, sebab dah lain. Ini nazar benda ni nazar benda ni, tapi dia sembahyang. Seorang imam, seorang makmum. Dalam mazhab Hanafi boleh. Cuma dalam sembahyang fardu ni dia agak berat, dia tak boleh berimamkan dengan sebarangan imam. Maksudnya yang imam yang sembahyang bukan sembahyang dia. Makmum berimamkan dengan imam yang bukan sembahyang makmum. Itu tak dibenarkan dalam mazhab Hanafi. Mazhab Maliki pula bagaimana? Dia lebih kurang. Disyaratkan sama pada sembahyang itu sendiri. Maka dalam mazhab Maliki kata tak sah ikut orang yang sembahyang zuhur mengikut belakang orang sembahyang asar. Tak sah lah. Dia sembahyang zuhur qada mungkin, mungkin qada lah, sebab sekarang waktu asar. Jadi dia qada zuhur, imam sembahyang asar. Jadi tak sah dalam mazhab Maliki. Sebab sifat sembahyang itu tak sama, sifat sembahyang tak sama. Contohnya sembahyang tunai, sembahyang qada. Seorang sembahyang qada zuhur, seorang sembahyang fardu asar tunai. Jadi kan sifat sembahyang tu berbeza, maka tak sah. Dan tak sah juga sembahyang tunai di belakang sembahyang qada, sembahyang qada belakang sembahyang tunai. Maknanya tak kira imam sunat, sembahyang sunat, makmum sembahyang fardu, ataupun imam sembahyang fardu, makmum sembahyang sunat, itu pun tak sah juga. Qada dengan tunai tak sah. Waktu sembahyang lain-lain tu pun tak sah dalam mazhab Maliki, walaupun sama qada. Contohnya seorang qada tertinggal asar semalam, seorang lagi tertinggal asar 3 hari lepas. Jadi kan tak sama. Tak sama apa? Tak sama waktu solat tu, masa dia tinggalkan solat tu. Seorang asar ya semalam, seorang asar 3 hari lepas, walaupun sembahyang sama. Dalam mazhab Maliki agak berat, tak sah. Walaupun qada sembahyang sama, cuma hari ditinggalkan tu berbeza, tak sah. Dan tak sah mengikut solat subuh. Pada sembahyang subuh selepas terbit matahari dengan orang yang mendapat 1 rakaat sebelum terbit matahari, kerana imam sembahyang tunai, makmum sembahyang qada. Dia kata tak sah juga. Contohnya, maksudnya dalam mazhab Maliki ini dia sembahyang berjemaah, tapi dia sembahyang bukan sembahyang jemaah, sembahyang seorang. Cuma dia sempat 1 rakaat je. 1 rakaat lagi dah masuk syuruk. Masuk syuruk ni dah habis waktu subuh. 1 rakaat je sempat. Jadi bila sempat 1 rakaat, maka dia dianggap tunai.
dia dianggap tunai. Kemudian makmum datang. Seorang makmum datang, imam dah rakaat kedua, makmum datang, Allahu Akbar. Mana makmum sembahyang subuh qada sebab dah masuk syuruk. Jadi imam sembahyang tunai, makmum sembahyang syuruk, maka makmum sembahyang subuh juga tapi qada sebab dah masuk syuruk. Walaupun baru seminit, batal, tak sah dalam mazhab Maliki. Tapi berbeza sikit dalam mazhab Maliki ni dengan mazhab Hanafi. Dia menyatakan sah kalau mengikut orang yang sembahyang sunat ni, mengikut belakang orang sembahyang fardu. Contohnya dia solat sunat duha. Solat sunat duha tu kan sunat, jadi makmum. Dia menjadi makmum kepada orang yang sembahyang subuh qada. Dia sembahyang subuh ni dah lepas terbit matahari dah. Baru sembahyang subuh pukul 8, pukul 9 baru sembahyang subuh. Jadi qada lah. Yang makmum sembahyang duha, mazhab Maliki kita sah. Solat sunat di belakang sembahyang imam sembahyang fardu sah. Okey je. Dia berbeza dengan mazhab Hanafi tadi. Satu mazhab lagi, mazhab Syafi'i nanti sekejap lagi. Mazhab satu lagi dipanggil mazhab Hambali. Sama juga, kena sama pada jenis fardu. Maksud jenis fardu, waktu dan juga nama semayang tu. Nama semayang subuh, nama semayang asar, kena sama imam dan juga makmum. Waktu semayang kena sama. Maka tak sahlah mengikut mazhab Hambali orang yang semayang zuhur berimamkan dengan orang semayang asar, tak sah. Dan tak sah juga solat fardu di belakang makmum, solat fardu di belakang imam yang semayang fardu lain. Dua-dua fardu, tapi fardunya berlainan. Seorang fardu subuh, seorang fardu isyak. Maka macam mana nak sama? Makmum semayang fardu subuh, imam semayang fardu isyak, kan berbeza walaupun dua-dua fardu, maka tak sah. Dalilnya dia kata innama ju'ilal imam liyu'tamma bih fala takhtalifu alaih. Dijadikan imam ini sebagai diikuti, maka janganlah berbeza dengan imam. Diikuti imam kena sama dengan imam. Maka tak bolehlah semayang fardu di belakang orang yang semayang sunat. Sama juga imam semayang sunat, makmum semayang fardu tak boleh. Macam solat tarawih, makmum, imam solat sunat tarawih, makmum baru sampai solat fardu isyak. Mazhab Hambali tak sah. Sama macam mazhab Hanafi tadilah. Sebab imam tu semayang dia lemah, sunat. Makmum ni semayang kuat, fardu, maka tak sah. Dan solat makmum juga tidak ditunaikan seperti mana niat imam. Imam semayang lain, makmum semayang lain. Macam mana? Samalah juga mazhab Hambali kata dengan hukum orang yang solat Jumaat di belakang orang semayang zuhur. Orang tu semayang zuhur, dia semayang Jumaat. Macam mana? Nak sama lain, maka tak sah. Tak sah juga sembahyang yang lain, berbeza pada perbuatan. Perbuatan tu berbeza. Contohnya sembahyang gerhana. Gerhana kan berbeza, ada 2 kali rukuk. Isyak ada sekali rukuk je. Contohlah ada gerhana bulan. Jadi gerhana bulan daripada pukul 8 sampailah pukul 11 contoh. Jadi imam kata lepas sembahyang isyak ni kita sembahyang gerhana bulan lepas sembahyang fardu isyak. Jadi bila lepas sembahyang fardu isyak, dia sembahyang gerhana bulan. Bila sembahyang gerhana bulan, ada makmum baru sampai. Makmum mana tahu, dia ingat ke sembahyang fardu isyak, dia niat sembahyang fardu isyak. Tengok-tengok rukuk 2 kali. Maka makmum pun buatlah 2 kali rukuk. Maka hukumnya tak sah sebab cara sembahyang tu berbeza. Dalam mazhab ni, cerita dalam mazhab Hambali, mazhab Syafi'i pun sama. Mazhab Syafi'i pun sama. Sah sembahyang sunat di belakang sembahyang fardu.
Ini dalam mazhab Hanbali lah. Maksudnya sembahyang sunat dengan orang mengikut orang yang sembahyang fardu. Contohnya makmum sembahyang sunat, imam sembahyang fardu, sah aja. Mazhab yang lain pun sah juga, melainkan mazhab Hanafi sah, mazhab Maliki tak sah. Sebab apa sah? Yang saya bagi tahu tadi, mazhab Hanafi kata seperti mazhab Hanbali, sembahyang tu kuat, sembahyang imam tu kuat fardu, makmum tak kuat, dia sembahyang lemah. Dalil dia mengenai dengan i'adatis solah, mengulangi solat. Nabi pernah bertanya kepada para sahabat, ada seorang ni baru datang, sembahyang jemaah dah habis. Nabi tanya, man yatasaddaq ala hadha, siapa nak melakukan sedekah terhadap orang ini? Bukan sedekah bagi duit, sedekah sembahyang jemaah sekali lagi dengan dia supaya dia dapat pahala jemaah. Bukan sedekah duit, ini pun sedekah juga. Faqama rajulun fasalla ma'ahu, bangun seorang lelaki sembahyang bersama dia. Seorang lelaki bangun sembahyang bersama dia. Lelaki tadi dah sembahyang bersama Nabi, dia bangun sebab nak bantu orang tadi dapat pahala sembahyang berjemaah. Jadi sahlah mengikut orang yang solat, menunaikan solat, mana menjadi makmum orang yang sembahyang ni mengikut orang yang yaqdiha, menunaikan solat. Jadi maksudnya orang tadi dia dah sembahyang fardu dah. Jadi Nabi kata siapa nak sedekah, nak melakukan sedekah, sembahyang sekali lagi, sembahyang sekali lagi sunat lah. Sembahyang sekali lagi walaupun sembahyang fardu, tetapi hukumnya adalah hukum sunat, sebab dia dah sembahyang dah fardu tadi. Niat tetap sama saja, aku mengulangi sembahyang fardu zuhur, fajr, asar. Okey. Kerana solat itu solat yang satu, hanya saja berbeza waktu saja. Solat tetap sama, solat tu solat satu je. Dia dah sembahyang zuhur, cuma orang tadi baru sampai tak sembahyang zuhur lagi. Jadi sembahyangnya sama, cuma waktu yang berbeza. Ini dipanggil sebagai dalam bab i'adatus solah. I'adatus solah ini dia ada beberapa syarat yang digariskan dalam mazhab Syafi'i kita. Mana nak ulang solat, contoh dia rajin sangatlah, dah sembahyang fardu subuh, nak sembahyang subuh sekali lagi boleh. Dah sembahyang zuhur, nak sembahyang zuhur sekali lagi boleh. Kalau orang yang rajin sangat, ataupun memang dia sembahyang mengulangi sembahyang fardu, suka mengulangi sembahyang fardu ni, boleh. Ada beberapa syarat. Saya sebut apa yang saya ingat. Yang pertama di antaranya, nak mengulangi sembahyang ni, hendaklah sembahyang tu dilaksanakan berjemaah. Kalau dia dah sembahyang fardu tadi, sembahyang seorang diri, maka dia boleh ulang balik sembahyang fardu, tapi dengan syarat jemaah. Tak kira dia jadi makmum ataupun imam, dua-dua boleh. Ataupun dia dah sembahyang berjemaah, nak berjemaah sekali lagi boleh. Dah sembahyang subuh berjemaah, ada pula rombongan baru sampai, sembahyang jemaah baru dekat belakang, dia join sekali boleh. Yang tak bolehnya, dia dah sembahyang fardu, tak kira lah sembahyang seorang ataupun sembahyang berjemaah, sembahyang fardu subuh seorang ataupun sembahyang fardu subuh berjemaah, kemudian dia rajin nak buat sekali lagi sembahyang subuh tapi seorang diri, maka tu tak dibenarkan. Syarat kena jemaah juga. Yang kedua, ulang tu kena sekali je, dia tak boleh ulang beberapa kali. Contoh dah sembahyang fardu subuh, ada pula orang buat jemaah kat belakang, dia join sekali lagi. Kemudian dah jemaah kedua habis, ada pula jemaah baru sampai, sembahyang fardu subuh untuk grup yang ketiga, dia nak join lagi, maka tak dibenarkan. Hanya benarkan sekali je untuk ulang sembahyang. Niat tetap sama, fardu, tak boleh kata sunat sahaja aku solat sunat subuh, tak boleh lah, sebab dia sembahyang fardu subuh. Walaupun sembahyang kali yang kedua, niat tetap sama fardu subuh, tak boleh sunat. Walaupun dari segi hakikatnya sembahyang tersebut adalah sembahyang sunat, tetapi dari segi gambaran adalah gambaran fardu, sebab dia sembahyang fardu subuh, gambarannya fardu, hakikatnya dia sunat sebab dah sembahyang lah tadi. Niatnya sama, kena niat fardu, tak boleh sunat subuh.
Dan tambahlah sikit sebab dah semayang fardu subuh tadi, niatlah sajaku mengulangi semayang fardu subuh. Nak semayang, kalau niat fardu subuh boleh juga, tapi dah semayang dah subuh tadi, jadi sajaku mengulangi solat fardu subuh, sajaku mengulangi solat fardu zuhur. Itu antara beberapa syarat yang perlu diraikan. Tak salah saya, semua ada syarat, dia ada 5 ke 6 lebih kurang tu lah. Itu antaranya. Dalam mazhab Hambali juga dia kata sah kalau orang yang qada zuhur, orang qada zuhur, dia tertinggal zuhur semalam, dia semayang jadi makmum. Yang seorang lagi tertinggal zuhur juga, imam dia, tapi zuhur 3 hari lepas, sah. Sebab semayang tu semayang yang satu, cuma waktu yang berbeza. Jadi kesimpulan yang kita dapat simpulkan tiga-tiga mazhab di sini, mazhab Hanafi, Maliki, Hambali, maksudnya dia kata kalau nak mengikut imam ni, kena imam yang samalah, sama semayang dengan dia. Sebab tu dikatakan dalam hadis sebagai dalil mereka, iaitu innama ju'ilal imam liyu'tamma bihi fala takhtalifu alaih. Hanya saja dijadikan imam untuk diikuti, maka jangan berbeza dengan imam tadi, jangan bercanggah dengan dia. Jadi mereka berpandangan kenalah sama, berkongsi semayang tu dengan imam, sama. Tak dapat tidak, sebab semayang, perbuatan ataupun sifat semayang kena sama, walaupun ada sedikit perbezaan dalam mazhab yang lain kita sebutkan tadi. Tapi kesimpulan ringkasnya, kebanyakannya kena sama. Adapun dalam mazhab Syafi'i ini dia sangat mudah. Mazhab Syafi'i diberi keringanan, sangat mudah. Apa dia? Mazhab Syafi'i apa semayang sekalipun sah, yang penting an-nizam, cara semayang sama macam kita. Maknanya cara semayang sama macam kita apa? Dia semayang fardu macam kita, ataupun semayang sunat macam kita. Dia bukan semayang yang berbeza dengan kita. Tak kira lah dia semayang fardu, kita semayang sunat. Dia semayang sunat, kita semayang fardu. Dia semayang qada, kita semayang tunai. Dia semayang rakaatnya kurang, subuh, kita semayang zuhur rakaatnya lebih. Dia imam semayang rakaatnya lebih, makmum semayang rakaatnya kurang, subuh, imam semayang zuhur. Semua sah dalam mazhab Syafi'i. Semua sah. Mazhab Syafi'i dalam bab ni dia ringan dan cukup mudah, semua sah. Melainkan 3 semayang tak sah. Kalau imam semayang jenazah, makmum semayang subuh, semayang fardu, tak kira subuh ke zuhur ke semayang sunat apa pun, tak sah. Sebab nizam, cara semayang tu berbeza. Imam semayang jenazah 4 kali takbir, tak ada berrukuk sujud. Macam mana makmum nak ikut imam? Maka tak sah. Tak sah makmum mengikut imam. Kalau imam mengikut, kalau makmum mengikut imam dalam semayang tu tak sah. Semayang jenazah ni kalau dah habis semayang jemaah, kita semayang seorang je lah, tak jadi masalah. Kita dah sampai-sampai, semua dah habis semayang, kita datang-datang tanya, dah semayang jenazah lah? Dah habis lah, jenazah masih ada depan lagi. Lepas tu tunggu apa? Tunggu van jenazah sampai nak bawa ke tanah perkuburan. Kita dah ambil wuduk semua dah. Lepas tu orang tak semayang, kita pun tak semayang sebab orang dah habis dah. Kita pergilah dekat depan mayat tadi, semayanglah jenazah seorang-seorang, tak jadi masalah, boleh. Syarat dia dah mandi, dah kafan semua, semayang lah. Ataupun kita ada urusan ni, contohnya semayang jenazah, kita dah janji dengan jemaah semua, kita dah buat pengumuman, dah hantar WhatsApp semua dah kepada sahabat-sahabat baik, rakan-rakan semua, bagi tahu kata solat jenazah pukul 10 pagi. Jenazah dah siap lah pukul 9.30. Jadi nak semayang awal sebab dah janji pukul 10, dah ramai akan sampai ni, bukan seorang dua, ramai, mungkin beberapa bas sampai pukul 10. Jadi kalau nak sembahyang, kita sembahyang, tunggu ramai-ramai nanti. Kita ada hal,
Kita pukul 10 ni ada hal secara kebetulan kita solat duha, singgah ke masjid solat duha. Tengok-tengok ada jenazah dekat depan. Jadi kita jenazah tersebut telah mandi. Sembahyang jenazah pukul 10. Kita sembahyang seorang-seorang kita boleh. Dengan syarat jenazah tu depan kita lah. Jenazah tu depan kita. Jangan jenazah dalam bilik kita sembahyang sini. Kita jenazah tu ada di kawasan tempat sembahyang ni, kita pun sembahyang jenazah di hadapan dia. Dikira sah. Walaupun sembahyang secara rasmi tak bermula lagi. Dia berbeza dengan sembahyang fardu. Sembahyang fardu nanti kita akan bincangkan. Contohnya subuh, lepas setengah jam baru iqamat. Lambat sangat, kita sembahyang jemaah dulu. Itu ada perbincangan yang kita akan sebutkan lah. Tak tahu sempat ke tak, tapi kita akan sebutkan. Okey. Tapi untuk solat jenazah boleh je, tak jadi masalah. Jadi bila kita sampai satu tempat, walaupun solat jenazah telah selesai dilaksanakan, tapi sementara tunggu van jenazah tu, jenazah dibiarkan di situ. Jadi kita pun sembahyang jenazah di hadapan jenazah. Sebab jenazah tu masih menghadap kiblat lagi. Kita sembahyanglah jenazah. Tapi kalau dah ubah ke tempat lain, kita tak boleh lah. Contoh, sepatutnya jenazah kat depan, jadi semua dah sembahyang jenazah, diubah bahagian belakang. Ubah bahagian belakang, kalau menghadap macam tu boleh lagi sembahyang. Tapi kalau dia dah letak secara belah tepi ke belah mana ke, yang tak menghadap ke arah kiblat lah, jadi kita tak boleh lah nak sembahyang ke arah sana, bukan arah kiblat. Jadi dia mesti berada di hadapan yang menghadap ke arah kiblat. Mengenai dengan sembahyang imam berada di kepala ke di pinggang ke, itu semua sunat je. Kadang-kadang imam pun terlupa. Solat jenazah pula, secara kebetulan tempat tu jarang orang mati. Jarang orang mati. Mana kalau mati pun mungkin 2-3 bulan sekali. Bukan dekat Mekah. Mekah setiap waktu ada orang mati. Tapi ini tempat dia ni memang 2-3 bulan orang mati. Jadi kalau ada yang mati pun sembahyang tempat lain. Dekat masjid tu jarang orang sembahyang. Dalam mazhab Hanafi tak boleh sembahyang jenazah dalam masjid. Mazhab Hanafi dengan satu mazhab lain, mazhab apa saya lupa, mazhab Maliki ke, tak boleh sembahyang dalam masjid. Makruh. Makruh ke tak sah? Dia kata tak dibenarkan. Tak salah saya, tak sah. Tak dibenarkan sembahyang dalam masjid. Solat jenazah kena berada di luar masjid. Maknanya kalau solat jenazah kena berada di belakang, mana bukan dalam kawasan masjid, sebab dia mencemari masjid. Takut najis lah, takut najis yang keluar daripada dia, darah ke ataupun apa taik ke apa yang keluar lah. Sebab orang telah mati, kita tak tahu, dia bukan sedar pun. Jadi sebab tu sebahagian mazhab tak membenarkan sembahyang jenazah dalam masjid, sebab sebagai tanda menghormati masjid. Menghormati masjid, maka tak bolehlah bawa jenazah masuk masjid. Itu sebab, reason yang diberikan. Sebab dia mencemarkan masjid. Macam kita bawa bayi baru umur setahun, budak-budak baru umur setahun. Setahun ni dia tak tahu bersih kotor. Kadang-kadang dia makan gula-gula pun dia lap dekat atas kapet. Kemudian kadang-kadang ada hingus, dia lap atas kapet. Kemudian dia tak tahu, dia jilat atas kapet, di mana tahu bersih kotor dia. Sebab itu kanak-kanak yang tak mumayyiz tak digalakkan datang masjid. Sebab takut berlaku pencemaran lah, kotor. Untuk mayat jenazah, sebagai mazhab menyatakan begitu, tak boleh sembahyang dalam masjid, sembahyang luar. Dalam mazhab Syafi'i berbeza, sembahyang dalam masjid disunatkan dibuat di masjid. Kalau kita ada jemaah yang meninggal dunia, kita akan bawa ke masjid, sebab masjid tempat ramai orang, terutama sembahyang Jumaat lagi ramai. Kalau kita buat di luar ni kuranglah orang. Tak tambah-tambah lagi, selalunya luar ni panas. Kalau ada kemah pun panas, tak sama dalam masjid. Jadi kesimpulan nak bagi tahu, solat jenazah ini ada ketikanya dalam sebahagian mazhab tak membenarkan. Dalam mazhab Syafi'i benarkan dalam masjid, dan itu yang disunatkan. Okey. Solat, kembali kepada topik kita tadi, sembahyang dalam mazhab Syafi'i mudah.
melainkan sembahyang yang caranya berbeza. Imam solat jenazah, makmum tak bolehlah ikut jadi makmum sebab sembahyang tu berbeza. Yang kedua, dalam mazhab Syafi'i kita adalah contohlah sembahyang gerhana, tak kira gerhana matahari, gerhana bulan, tak sah. Makmum sembahyang fardu. Contoh yang saya bagi tahu tadi, imam kata, imam buat pengumuman lepas sembahyang isyak ni kita sembahyang gerhana bulan kita ada masa lagi dalam 2 jam, habis pukul 11, jadi kita sembahyang gerhana bulan lepas sembahyang isyak. Jadi orang yang baru sampai, dia mana nak tahu? Dia sampai-sampai imam sembahyang tengah sembahyang, dia ingat ke sembahyang fardu isyak, dia ikutlah imam. Rupa-rupanya bila rukuk ni pelik. Imam rukuk, Allahu Akbar, sami Allahu liman hamidah, imam baca Fatihah sekali lagi, bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanirrahim. Kemudian imam baca surah, kemudian rukuk sekali lagi. Jadi makmum pun pelik, ini bukan sembahyang fardu isyak ni sembahyang gerhana ni. Jadi bila berlaku seperti itu, makmum kena niat mufaraqah lah, tak boleh ikut imam. Tak boleh ikut imam sebab tak sah pun ikut imam. Dia tak sah ikut imam, kena mufaraqah, keluar, kena niat batalkan daripada ikut imam, selesaikan sembahyang seorang. Sebab sembahyang gerhana berbeza. Sebab kalau makmum tak tahu, imam lepas sembahyang nampak lepas daripada sembahyang gerhana pada masbuk lagi, maknanya orang tersebut dia tak tahu. Sebab orang yang sembahyang gerhana ni, orang yang sembahyang isyak bersama kita je yang tahu. Mungkin yang baru masuk ni dia ingat kita sembahyang isyak. Jadi bila dia tak tahu, imam bagi tahulah yang mengikut kita sembahyang tadi. Kalau ada yang masbuk sembahyang fardu isyak, maka sembahyang sekali lagi lah, sebab sembahyang tersebut tak sah. Sebab orang yang sembahyang gerhana, orang yang sembahyang fardu tak boleh ikut orang sembahyang gerhana. Sebab sembahyang gerhana nizam, cara sembahyang tu berbeza. Jadi dia kena sembahyang sekali lagi. Imam kena bagi tahu. Sebelum naik khutbah tu imam bagi tahulah kepada makmum tadi yang masbuk, mungkin dia tak tahu kita sembahyang gerhana, jadi sembahyang makmum kena sembahyang sekali lagi, yang sembahyang fardu isyak. Sebab apa? Sebab sembahyang dia tak sah. Kita sembahyang gerhana, bukan sembahyang fardu zuhur, bukan sembahyang fardu isyak. Itu dalam mazhab Syafi'i tak sah. Sama seperti mazhab Hanbali, cara sembahyang tu kena sama. Yang ketiga, dalam mazhab Syafi'i kita tak sah kalau orang yang sembahyang ini, yang sembahyang makmum ni, dia mengikut imam pada solat orang yang qasar. Tak kira dia jamak ke tak, tapi yang penting dia qasar sembahyang tu. Qasar ni makna dia pendekkan sembahyang. Dia bukan dia qasar. Imam sembahyang tamam, sempurna. Makmum ini dia sembahyang pendek, 2 rakaat, tak dibenarkan. Tidak dibenarkan ikut. Walaupun imam tersebut musafir macam kita, satu rombongan dengan kita, satu bas dengan kita, tapi dia sembahyang 4, kita kena ikut dia lah 4, tak boleh buat kurang 2. Pendek kata, nak bagi faham mudah, sembahyang safar bermusafir ni, jamak qasar ni, bilangan sembahyang rakaat makmum mestilah sama ataupun lebih daripada imam. Dia tak boleh kurang. Untuk safar, untuk bermusafir. Maksudnya macam mana? Imam kena sama rakaat dengan makmum, kena sama rakaat dengan imam ataupun lebih daripada imam, jangan kurang daripada imam. Jadi kalau imam dia naik satu bas dengan kita, satu kenderaan dengan kita, bila singgah RNR sembahyang, dia sembahyang 4 rakaat, kita sembahyang 4 rakaat sah zuhur. Dia sembahyang 2 rakaat, kita sembahyang 2 rakaat sah. Dia sembahyang imam sembahyang 2 rakaat, makmum sembahyang 4 rakaat sah. Sebab makmum lebih banyak rakaat berbanding imam. Yang tak sahnya makmum
kurang rakaat daripada imam. Imam 4 rakaat zuhur, dia 2 rakaat. Tak salah. Tak sah. Sebab apa tak sah? Sebab dia lebih kurang rakaat daripada imam. Jadi sebab itu dalam bermusafir kena sama ataupun lebih rakaat dengan imam. Jadi kalau imam sembahyang 4 rakaat, contoh 4 rakaat, jadi imam pun bangun daripada tasyahud akhir, kita pun ikut imam. Imam dah rakaat ketiga sembahyang zuhur, kita kata dah alang-alang rakaat ketiga ni, makmum kata aku sembahyang zuhur qasar je lah, 2 rakaat je. Bila 2 rakaat, imam rakaat ketiga, dia rakaat pertama, makmum. Imam rakaat keempat sembahyang zuhur, dia rakaat yang kedua. Imam duduk tasyahud akhir, dia tasyahud akhir juga. Maknanya imam rakaat ketiga keempat, dia rakaat pertama kedua qasar. Imam beri salam, dia beri salam, tak sah. Sebab syarat dia mesti sama dengan imam rakaat dia, ataupun lebih banyak makmum tu rakaat dia dengan imam, tak boleh kurang. Berbeza dengan sembahyang fardu lain. Apa maksud sembahyang fardu lain? Imam sembahyang 4 rakaat zuhur, makmum sembahyang subuh 2 rakaat, kurang daripada imam, tapi sah. Sebab apa sah? Kembali kepada asal perbincangan kita dalam mazhab Syafi'i, apa sembahyang pun sah. Yang penting jangan 3 sembahyang tadi. Solat gerhana, solat jenazah dengan solat yang bermusafir tadi. Walaupun berbeza dengan mazhab yang lain. Mazhab yang lain memang kata, ada yang banyak yang kata tak sah sebab sembahyang tu lain. Mazhab Syafi'i semua sah. Imam sembahyang isyak 4 rakaat, makmum sembahyang maghrib 3 rakaat, sah. Cuma makmum janganlah ikut imam. Bila imam dah 3, contohnya isyak 4 rakaat, imam naik rakaat keempat, makmum duduk tasyahud akhir. Berbeza dengan imam? Memang berbeza sebab maghrib tak ada 4 rakaat, maghrib 3 rakaat aja. Jadi dah diniat maghrib, kena 3 rakaat lah. Kemudian apa yang makmum perlu buat? Makmum duduk tasyahud akhir, niat mufaraqah pun boleh. Mufaraqah maksudnya niat aku tak nak ikut imam dah, aku dah habis dah. Sujud rakaat ketiga, sujud kedua rakaat ketiga tu, imam bangun Allahu Akbar rakaat keempat, sembahyang isyak, dia maghrib. Jadi dia niat mufaraqah, Allahu Akbar, duduk tasyahud akhir, baca tasyahud, beri salam, habis. Sebab dia niat mufaraqah, keluar daripada imam, mana niat tak nak ikut imam. Atau cara yang kedua yang terbaik, dia tak mufaraqah tapi dia duduk tasyahud akhir. Duduk sampai bila? Sampai imam habis rakaat keempat. Imam rakaat keempat, rukuk, i'tidal, sujud, duduk antara 2 sujud, sampai imam duduk tasyahud akhir, dia masih kekal tempat dia duduk tasyahud akhir. Sampailah imam beri salam, dia beri salam sekali dengan imam. Itu sebab apa? Sebab rakaat dia sikit daripada imam. Imam sembahyang fardu zuhur, dia sembahyang fardu subuh. Imam tasyahud akhir, dia tasyahud. Imam tasyahud awal, rakaat kedua, dia tasyahud akhir. Imam bangun rakaat ketiga, dia jangan bangun sebab subuh hanya 2 rakaat. Imam bangun rakaat keempat, dia masih lagi kekal duduk je. Sampailah imam beri salam, Assalamualaikum warahmatullahi, barulah dia beri salam sekali dengan imam. Itu untuk sembahyang fardu ataupun sembahyang selain daripada sembahyang yang dalam keadaan bermusafir tadi. Kalau kita berhenti di RNR contohnya, kita sekali dengan kawan kita naik kenderaan sekali, tapi tak bagi tahu pun sembahyang berapa rakaat. Sembahyang kita ambil wudu, baru nak tanya, lepas iqamat baru nak tanya 4 ke 2, ingat ke dia bagi tahu Allahu Akbar, terus Allahu Akbar, tak sempat nak tanya. Jadi kita makmum kita pun tak tahu dia ni nak sembahyang 2 ke 4. Macam mana kita macam mana kita nak buat? Niat sajalah sahaja aku sembahyang fardu zuhur mengikut bilangan rakaat imam. Saja aku sembahyang zuhur mengikut bilangan rakaat imam. Imam 2, kita 2. Imam 4, kita 4. Niat saja aku mengikut bilangan rakaat imam. Jadi berapa imam buat, kita buat je. Sebab imam tak bagi tahu, sebab tu imam bagi tahulah.
kita semayang zuhur semayang 2 rakaat. Semayang asar semayang 2 rakaat qasar. Kalau nak kata qasar ni kadang-kadang orang tak tahu. Semayang 2 rakaat. Jadi okey. Makmum tahu. Walaupun taklah jadi isu besar kalau tak tahu, sebenarnya makmum niat je ikut rakaat imam cukup. Dan perkara yang kedua selalu yang disalah anggap oleh jemaah ni, walaupun menunaikan haji sekalipun, sang menunaikan haji di Muzdalifah ni kita buat jamak. Kalau di Muzdalifah ni kita buat jamak, dipanggil jamak takhir, jamak takhir. Kita akan buat jamak maghrib dan isyak dalam waktu isyak. Cuma dalam masalah jamak takhir ni, selalunya kita akan laksanakan disunatkan sembahyang ikut turutan, bukan disunatkan sembahyang mengikut waktu. Sebab ramai di kalangan kita ni suka mengikut waktu. Sembahyang apa ni? Sembahyang isyak dulu kan, kita waktu isyak ni, kemudian barulah sembahyang maghrib. Itu ikut turutan waktu. Sebenarnya yang disunatkan ikut turutan sembahyang. Turutan sembahyang tu makna maghrib dulu baru isyak, walaupun dalam waktu isyak. Sembahyang, sebab tu saya bagi tahu dalam sembahyang di Muzdalifah ni jamak takhir maghrib isyak. Tapi kadang-kadang bukan semualah, sebahagian kecil mutawif ni dia kata ni sekarang ni kita jamak takhir dah, jamak sembahyang maghrib dulu 3 rakaat kemudian isyak. Isyak kita buat 2. Jadi sebenarnya bukanlah kesalahan besar pun, tapi kita nak bagi tahu yang disunatkan maghrib dulu 3 rakaat kemudian barulah isyak 2 rakaat. Kalau dia kata kita buat isyak dulu ya, menghormati waktu ni, waktu isyak ni buat isyak dulu baru maghrib, sah je. Cuma tak bertepatan dengan sunat lah, tak bertepatan dengan sunnah. Sunatnya kita buat 2 dulu, kita buatlah maghrib dulu baru buat isyak. Itu yang disunatkan lah. Tapi taklah batal sembahyang pun, cuma yang disunatkan. Jamak takdim lain. Jamak takdim memang wajib. Itu kalau ustaz kata kita kena buat asar dulu baru buat zuhur, itu memang tak sah. Tak sah. Dia kena buat zuhur dulu baru asar, kena buat maghrib dulu baru isyak. Sebab jamak takdim jelah isyak tak masuk lagi dalam waktu maghrib. Kita sembahyang fardu maghrib lah dulu, kemudian baru isyak. Macam mana nak sembahyang isyak? Isyak tak masuk lagi. Sembahyang maghrib dulu baru isyak dalam waktu maghrib. Kalau dia buat isyak dulu, mungkin dia tak tahu, dia buat isyak dulu kemudian buat maghrib, kemudian kawan dia tanya, tak buat, tidak buat jamak ke? Dia kata saya dah jamak dah tadi. Jamak apa? Buat maghrib, isyak dan maghrib. Maka dia kalau dia nak buat juga jamak, dia kena sembahyang isyak sekali lagi. Isyak kena buat sekali lagi. Tapi sebenarnya dia kena niat juga sembahyang maghrib tadi, niat jamak. Kalau tak niat jamak tak sah juga. Kena niat, aku nak jamakkan sembahyang ni, sembahyang maghrib dengan sembahyang isyak. Kalau dia tak niat, tak boleh juga nak buat sembahyang isyak sekali lagi. Okey. Mengenai dengan sembahyang sunat, sembahyang sunat yang mutlaqah. Mutlaqah ni makna yang tak berwaktu lah. Apa mutlaqah yang tak ada waktu? Secara berjemaah. Sebab makruh solat sunat di rumah lebih afdal berbanding solat berjemaah, kerana sabdaan Nabi, salatul mar'i fi baitihi afdal min salatihi fil jamaah illa al-maktubah. Sembahyang seseorang di rumahnya lebih afdal berbanding solatnya berjemaah, solatnya secara berjemaah melainkan sembahyang fardu. Jadi maknanya secara umum apa-apa sembahyang sunat disunatkan di rumah. Sebab nak bagi tahu rumah ni jangan jadikan kubur. Jangan jadikan rumah ni seperti kubur. Apa maksud kubur? Tempat rehat, tidur. Kemudian esok kerja, sembahyang semua sembahyang kat luar. Sembahyang sunat luar, sembahyang fardu luar, baca Quran semua kat luar. Kat rumah tak ada pun zikir, tak ada pun baca hadis, tak ada pun baca Quran, tak ada baca apa-apa, tak ada sembahyang sunat apa pun. Semua kat luar. Semua buat kat masjid. Sembahyang yang di masjid ni sembahyang fardu saja. Sembahyang sunat adalah disunatkan di rumah.
Yang pertama, nak elakkan daripada riak lah. Nak sucikan hati kita daripada riak. Kemudian yang kedua, nak hidupkan rumah kita tu. Tak naklah jadi macam kubur, sunyi je. Adalah bacaan Quran sikit, adalah semayang sunat sikit. Itu maksud dia. Namun kita katakan, antara banyak-banyak semayang sunat secara umumnya disunatkan, dilaksanakan di rumah. Tetapi ada beberapa semayang yang masih disunatkan di masjid. Antaranya semayang sunat tarawih, kan buat berjemaah di masjid, disunatkan dia buat di masjid. Antaranya lagi adalah solat sunat qabliyah Jumaat. Solat sunat qabliyah Jumaat ni, Jumaat kena datang awal. Kalau datang lambat tak disunatkan, datang awal. Jadi bila datang awal, terpaksalah semayang qabliyah di masjid. Solat duha di masjid yang disunatkan. Dan juga solat seseorang yang tak dapat jaga. Maksud tak dapat jaga, bila balik rumah ni anak buka Netflix. Bila tengok Netflix ni macam-macam cerita, ada cerita best. Jadi tak sempat nak semayang, cadang nak semayang, ada wuduk lagi, tak semayang-semayang. Last kali dah sampai terkentut, batal wuduk, malah nak semayang sunat dah. Jadi bila jadi macam tu, semayang sunat di masjid, ataupun di tempat kita semayang, di surau di masjid. Sebab kalau balik rumah memang tak sempat semayang lah. Okey. Tapi yang terbaiknya macam tu lah. Kalau boleh kita hidupkanlah rumah kita. Bacalah hadis, 1-2 hadis setiap hari. Baca Quran sikit, supaya hiduplah rumah kita tu. Taklah sunyi je. Orang masuk pun nampak, apa rumah ni suram je ni. Kita dapat rasa tau, bila kita masuk satu rumah, contohnya rumah yang ada gangguan dengan rumah yang tak ada gangguan, kita dapat rasa. Contoh kita masuk rumah ni, asal rasa lain je ni, nampak macam suram je. Kadang-kadang rumah kita masuk nampak macam ceria je, okey je. Kita dapat rasa kadang-kadang bila kita masuk sesebuah rumah. Solat di rumah walaupun tak berjemaah, itu yang disunatkan seperti yang Nabi sarankan. Dan dia adalah dipanggil sebagai khilaful mustahab, tak disunatkan berjemaah. Contoh semayang sunat witir, buatlah di rumah, tak disunatkan berjemaah pun. Solat sunat ba'diyah, buatlah di rumah, tak disunatkan berjemaah pun. Jadi kalau kita buat secara berjemaah, hukumnya harus saja, tapi tak makruh. Tapi namun sebahagian pandangan ada menyatakan makruh. Terutama dalam mazhab Hanafilah, dia kata tukrahul jama'atu fi salatin nawafil, dimakruhkan semayang secara berjemaah pada semayang sunat. Itu dalam mazhab Hanafi. Dalam mazhab Maliki pun lebih kurang sama, tukrahul jama'atu fin nawafili, dimakruhkan berjemaah untuk semayang sunat. Untuk mazhab Hanafi dia tak kata makruh, untuk mazhab Syafi'i tak kata makruh, tapi harus saja. Tak kata sunat, harus saja. Harus, tak makruh, tak sunat. Itu beza dia. Tapi adalah beberapa semayang sunat. Semayang hari raya disunatkan jemaah, semayang tarawih disunatkan jemaah, semayang witir pada bulan Ramadan disunatkan jemaah. Ada beberapa semayang sunat secara umumnya tak disunatkan jemaah, melainkan semayang sunat yang bentuk syiar lah. Semayang sunat gerhana hari raya, itu disunatkan berjemaah. Mazhab Hambali sedikit berbeza. Dia kata harus saja. Solat sunat ni harus. Nak buat seorang boleh, buat jemaah boleh. Dia lebih kurang mazhab Syafi'i kita lah. Lagi 5 minit ni saya suka nak menyebutkan sedikit mengenai dengan ada beberapa perkara. Kita akan memasuki bulan tahun baru, dipanggil bulan Muharram. Bulan Muharram ni ada tak kelebihan dia? Kelebihan bulan Muharram ni, antara yang masyhur, bulan Muharram ni bulan haram. Bulan haram ni adalah bulan yang mana Quran kata fala tazlimu fihinna anfusakum, jangan kamu zalimi diri kamu. Apa maksud jangan kamu zalimi diri kamu? Iaitu janganlah kamu buat dosa dalam bulan haram. Bulan haram ni ada 4. Sekarang ni pun bulan haram juga.
disudahi tahun dengan bulan haram, dimulai tahun dengan bulan haram. Sekarang ni bulan Zulhijjah, akhir tahun bulan haram, awal tahun bulan Muharram, nanti bulan haram, bulan Zulqa'dah, Zulhijjah dan juga bulan Muharram. 3 bulan berturut-turut ni bulan haram. Masuk bulan haram, bulan yang dihormati. Ada beberapa hikmah lah. Bulan Zulqa'dah ni adalah bulan yang manusia nak memulakan perjalanan, nak pergi haji. Tak boleh berperang, kena hormat, kena memberi penghormatan. Kemudian bulan Zulhijjah, bulan haji, tak boleh perang juga. Hormat orang yang sedang melaksanakan ibadat haji. Bulan Muharram, orang dah habis menunaikan haji, orang nak balik dalam perjalanan tu. Zaman dulu kan perjalanan beberapa bulan, beberapa minggu, jadi tak boleh berperang. Itu dipanggil bulan-bulan haram. Itu 3 bulan. Satu lagi bulan Rajab. Bulan Rajab ni ulama kata sebab bulan orang melakukan ziarah, iaitu melaksanakan umrah, jadi tak boleh perang juga. Jadi 4 bulan tu lah bulan yang tak dibenarkan berperang. Secara umumnya bulan Muharram ni kelebihan dia adalah bulan Allah. Bulan Allah, sesuatu disandarkan kepada Allah adalah bulan tersebut mulia. Bulan Allah Ta'ala dipanggil Syahrullah Al-Muharram. Macam bulan Rajab. Bulan Rajab ni dipanggil bulan Rajab Mudhar, sebab kabilah Mudhar yang menyatakan bulan Rajab ini adalah selepas Jumadal Akhirah dan sebelum bulan Sya'ban. Rajab, Jumadal Akhirah, kemudian Rajab, Sya'ban. Satu kabilah Rabi'ah, dia kata antara bulan Rajab antara Sya'ban dan Syawal. Salah, sebab tu tak dinisbahkan dengan dia. Dinisbahkan Rajab ini dengan kabilah Mudhar kerana tepat perkiraan dia. Jadi bila sebut tentang bulan Muharram awal tahun ni, kita azam barulah. Masuk azam baru, kalau di surau di masjid ni kita nak pentadbiran, pengurusan kita lebih baik daripada sebelum ni. Mungkin boleh postmortem balik apa kekurangan yang telah lalu, kita perbaikilah pada yang tahun baru ni. Ada satu masjid, dia setiap sebelum Jumaat ni dia buat pengumuman nak buat kutipan masjid lah, untuk mengimarahkan masjid. Tapi masalahnya bila buat kutipan masjid semua, alhamdulillah dapat banyak. Kemudian setiap minggu dia malam Jumaat masjid akan keluarkan duit untuk 200 orang untuk makan. Jadi bila tengok balik, bila kira-kira balik, mana sebulan ni masjid telah habiskan lebih kurang RM10,000 untuk makan saja. Jadi pihak masjid kata kami nak stop lah makan ni. Tapi yang malangnya, masjid tersebut ramai disebabkan ada makanan. Bayangkan sembahyang maghrib isyak ni 1 saf lebih, 1 saf setengah. 1 saf setengah dalam 60 ke 70 orang je. 1 saf setengah lebih kurang 60-70 orang. Tapi bila malam Jumaat disebabkan ada makanan, ada pelbagai menu. Mana menu ni mungkin minggu ni kita buat mi rebus, minggu depan nasi, minggu satu macam-macam menu, setiap minggu buat tukar-tukar. Jadi jemaah tu bukan penambahan sikit-sikit, tambah menjadi 3 saf ke 4 saf. Banyaklah. Kalau 1 saf 50 orang, 1 saf 60 orang, 50-60 orang. Jadi penambahan sampai 3 saf setengah ke 4 saf. Jadi ramai sebab ada makan. Jadi pihak masjid kata banyak kita spend duit ni untuk sediakan makanan sebulan 10,000, kita stop kan. Tapi masalahnya sebelum Jumaat, dia yang kata, masjid tu yang kata kita nak mengimarahkan masjid, kita buat kutipan, kita perlu nak buat kutipan Jumaat ni lah untuk mengimarahkan masjid. Dia galakkan orang supaya infak. Tapi bila sampai time yang sepatutnya, dia nak stop. Jadi jemaah-jemaah ada sebahagian tu bising, kata nak mengimarahkan. Itulah salah satunya cara mengimarah. Bila masuk, bila dah spend duit banyak, walaupun 10,000, tapi yang datang bukan sikit, 4 saf 5 saf banyak perubahan. Jadi dia stop. Bila ada 2-3 jemaah bising, stop hanya 2-3 bulan. Lepas tu terpaksa kena start balik.
Sebab apa? Sebab dia nak buat pengumuman sebelum Jumaat, nak buat kutipan Jumaat. Mestilah dia kena bagi makan. Dia kena hidupkan balik. Jadi sekarang masjid itu terpaksa hidupkan balik makan malam Jumaat untuk tarik jemaah bagi ramai. Antara ibadat puasa yang khusus pada bulan Muharram ni, jangan dilupakan satu ibadat yang datang setahun sekali, dipanggil bulan hari Asyura dan juga hari Tasu'a. 9-10 Muharram. 9-10 Muharram dipanggil puasa apa? 9 dipanggil hari Tasu'a, 10 dipanggil hari Asyura. Siapa yang berpuasa diampunkan dosa 1 tahun. Mengenai dengan puasa terbaik 3 hari lah, dipanggil 10, 11 dan juga 9, 10 dan 11. 9 Muharram, 10 Muharram, 11 Muharram. Walaupun hadis ni hadis lemah. Sumu yauman qablahu wa sumu au sumu yauman ba'dahu. Hadis lemah, tapi tak jadi masalah sebagai fadilat. Itu yang terbaik 3 hari. Kalau tak mampu 3 hari, level yang kedua puasa 2 hari pun cukup dah. 9 dan 10 Muharram tu hadis sahih lah. 9, 10 Muharram. Kalau tak boleh juga, ambil 1 hari pun tak apalah. Puasa 10 Muharram, diampunkan dosa 1 tahun. Tapi tak menepati apa yang Nabi nak. Nabi nak supaya menyanggahi, berbeza dengan Ahlul Kitab. Orang Yahudi, mereka puasa juga 10 Muharram. Jadi Nabi puasa 10 Muharram, cuma Nabi kata kalau aku sempat hidup pada tahun depan, la asuman natas, yang aku nak puasa 9 Muharram. Tapi Nabi tak sempat hidup. Cuma Nabi pesan kepada kita puasa 9 dan 10 Muharram. Jadi bila kita berbeza dengan Ahlul Kitab, orang-orang Yahudi, itu perkara yang sangat dituntut. Dalam bab ibadat pun Nabi nak berbeza, tambah-tambah bab lain, bab pemakaian, bab akhlak, bab apa pun lebih lagi kena berbeza. Dalam bab ibadat, puasa, sebab apa kena makan sahur? Orang Yahudi, mereka puasa tak makan sahur. Sebab tu Nabi kata puasa dan makan sahur. Nak perbezaan antara puasa kita, puasa Ahlul Kitab, puasa orang Yahudi, mereka tak makan sahur. Jadi makanlah sahur walaupun sebiji tamar, walaupun seteguk air. Jadi puasa 9, 10 Zulhijjah jangan dilupakan. Pesan kepada anak-anak, isteri kita semua, supaya jangan ditinggalkan puasa. Itu antara ibadat yang agung dalam bulan Muharram. Cukup sekadar tu dulu perbincangan kita pada malam ini, pada pagi ini. Mudah-mudahan Allah Ta'ala memberi kefahaman kepada saya juga tuan-tuan. Tutup majlis dengan tasbih kafarah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala rasulina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna 'ilma. Alhamdulillahi ala kulli hal wa na'udzu billahi min hali ahli nar. Wa sallallahu ala sayidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin.